Kemudian penggunaan berus gigi. Kita tidak nafikan ada di kalangan para ulama. Ulama moden ada yang mengatakan berus gigi ini menepati maksud siwak yang dimaksudkan di dalam hadis. Kerana Nabi SAW dalam hadis menyebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah atau kama qala. Kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umat aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak salat. Nabi SAW suka umat dia bersugi. Bahkan kalau kita baca dalam hadis, Nabi SAW wafat sejurus setelah Nabi SAW bersungguh dalam bersugi. Nabi wafat tu dalam keadaan Nabi selesai dah, siap dah bersugi dengan sugi yang sungguh-sungguh. Orang kata apa, bersungguhlah Nabi bersugi pada waktu tu. Kan? Jadi Nabi suka. Cuma bila muncul aja berus gigi yang baru ni, ada sebahagian ulama kata bersugi ni menepati maksud sugi yang digalakkan di dalam hadis. Cuma dia kata yang lebih bagus dengan kayu apa? Kayu sugi tu. Apa nama kayu sugi tu? Daripada pokok arak tu. Kan? Ada yang kata begitu. Dia kata daripada pokok arak tu. Kerana nak bagi sama dengan hadis Nabi SAW. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tidaklah serigid itu. Dia sebut dalam kitab dia kata, ara anna istikhdamal fursha al-haditha ma'a ma'julil asnani tibbi yaqumu maqama siwak bal hiya siwak al-asri lima tashtamilu alaihi min maddatin aw dawa'in yusa'idu ala tanzifil asnan akthar min as-siwakil mu'tad la siyama anna al-islam yurakkizu ala tahsilil maqasid syar'iyyah wa in taghayyaratil wasail. Dia kata aku melihat, pandangan aku dalam masalah ni, penggunaan berus gigi moden ni sekali dengan ma'jun asnan. Apa ma'jun asnan? Bukan ma'jun kuat salasah. Ma'jun asnan ni ubat gigi. Ubat gigi yang ada bahan ubat. Kan kalau ubat gigi kita sekarang ni macam-macam dia bubuh dalam tu. Ada apa? Fragrance-nya dengan pudinanya, dengan apa? Florida yang nama dia. Dengan Floridanya nak bagi jaga gigi, kan? Dia kata berus gigi moden ni sekali dengan ubat gigi yaqumu maqam siwak. Dia telah menggantikan. Bukan menggantikanlah, dia berada di tempat yang sama dengan siwak. Bahkan aku mengatakan dia adalah siwak moden. Dia adalah siwak kontemporari. Kerana di dalam ubat gigi itu ada bahan-bahan ataupun ubat-ubat yang boleh untuk membantu membersihkan gigi lebih lagi daripada siwak yang dulu, siwak yang mu'tad, siwak yang kita fahami dulu. Terutamanya kerana Islam ni lebih fokus kepada tahsil maqasid. Islam lebih fokus kepada untuk menetapkan maqasid asy-syar'iyyah, objektif syariat. Bila Nabi suruh sugi tu, kayu tu ke yang Nabi maksudkan ataupun bersih mulut tu? Itu yang kita kena tanya dulu. Waktu Nabi SAW kata aku suka kalau orang Islam ni bersugi, Nabi nak mula orang Islam ni bersih ke Nabi nak suruh guna pokok tu? Kan? Nabi nak mula bersih. Terutamanya bila nak pergi menghadap Allah Azza wa Jalla dalam salat. Jadi kata Syekh Al-Qaradawi, selagi mana maqasid, selagi mana objektif itu tercapai, wasilah itu boleh berubah.